على آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة. يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelapangan sekali lagi kepada kita. Semoga Allah Taala memasukkan kita di kalangan orang-orang yang bahagia di dunia ini dan tidak akan celaka hidup kita di dunia ini. Dan di hari akhirat nanti kita akan mendapat nikmat di dalam syurga dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu Taala di dalam syurga nanti. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung uraian sirah Rasulullah SAW perjalanan balik daripada Tabuk. Sebelum tu, marilah sama-sama kita melihat satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Alamatu syaqawatu arba'atun nisyanun dhunubil al-madiyati wa hiya 'inda Allah Ta'ala mahfuzatun wa dhikrul hasanati al-madiyati wa la yadri أقبلت أم ردت ونظره إلى من هو فوقه في الدنيا ونظره إلى من هو دونه في الدين. يقول الله أردته ولم يردني فتركته وعلامة السعادة أربعة ذكر الذنوب الماضية ونسيان الحسنات الماضية ونظره إلى من هو فوقه في الدين ونظره إلى من هو دونه في الدنيا. Tanda orang yang celaka itu ada 4, iaitu melupakan dosa yang masa lalu. Yang kedua, mengenang kebaikan masa lalu. Dan
dalam soal yang ketiga, dalam soal dunia selalu memandang kepada yang lebih atas, dan dalam soal agama selalu melihat yang lebih rendah. Dan tanda orang yang bahagia itu iaitu mengingati akan dosa yang lalu, mengingati akan dosa yang lalu, dan mengingati dan melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga, dalam urusan agama melihat yang lebih tinggi, dan dalam urusan dunia melihat yang lebih rendah. Itu ialah cara kita nak mengenal orang celaka ke ataupun orang yang bahagia. Hadis ni masyhur. Mana Rasulullah SAW membezakan antara orang yang celaka dengan orang yang bahagia di sisi agama kita. Iaitu orang yang bahagia ialah orang yang sentiasa mengingati dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang lalu, yang lepas-lepas. Dan sentiasa memohon keampunan dan berasa hina, rendah diri pada Allah Ta'ala dengan dosa-dosa yang ada. Kemudian yang kedua, melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Sebab apa kita kena mengingati dosa-dosa yang lalu? Sebab dosa-dosa itu tercatat kemah di dalam rekod yang Allah Ta'ala rekodkan. Ya tak? Dalam rekod yang dicatat di sisi Allah Ta'ala, dosa-dosa kita, amalan-amalan yang berdosa kita tu tercatat. Kecuali apa yang kita mohon untuk diampunkan, dihapuskan daripada catatan. Seperti mana amalan pada malam nisfu Sa'ban, kita mohon pada Allah Ta'ala menghapuskan catatan dosa-dosa kita, supaya dalam kitab kita tidak ada rekod dosa-dosa, perkara-perkara yang dosa. Itu kalau kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kalau tidak, catatan itu tetap ada, kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Dalam Islam kita diajar supaya kebaikan yang kita lakukan kita lupakan, supaya kita tidak menjadi orang yang rasa kita baik daripada orang lain. Kita banyak buat kebaikan, kita tidak perlu mengira-ngira kebaikan yang kita buat. Kita buat dan kita lupakan kebaikan itu. Itu yang dianjurkan oleh Islam. Kebaikan itu dilupakan. Kerana apa? Kerana kebaikan yang kita lakukan itu semua ialah yang kita buat itu ada rekod di sisi Allah SWT, dan kita tidak tahu kebaikan kita itu kebaikan yang dapat membela diri kita ataupun tidak. Hanya Allah Ta'ala, terserah pada Allah Ta'ala. Jadi kebaikan yang ikhlas, iaitu kita buat kerana Allah SWT. Jadi kita lupakan kebaikan yang kita buat, dan kita sentiasa menambahkan kebaikan yang baru untuk kita tambahkan kebaikan. Sebab kalau kita duk mengira-ngira, mungkin membawa kepada kita riak, ujub, berasa kita lebih baik. Itu tidak mengikut kaedah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Menjadikan kita rasa lebih baik pada orang lain. Jadi itu adalah satu perkara yang besar tu. Walaupun kita rasa kecil. Tapi rasa kita lebih baik pada orang lain itu bukan ajaran Islam. Islam kena merasakan kita, orang lain lebih baik pada kita. Jadi orang yang merasai dirinya lebih baik pada orang lain membawa pada sombong, membawa baik pada sangka buruk pada orang. Jadi kita kena menyangka baik pada orang. Walaupun kita tengok orang macam mana mari di hadapan kita, katalah mari orang tua, mari kita kata dia lebih baik pada aku kerana dia banyak pengalaman pada aku. Dia banyak pengalaman yang dirasa daripada aku, dia lebih baik pada aku. Mari orang yang muda, kita rasa dia lebih baik pada aku kerana dia orang yang tak banyak lagi dosa yang dia buat, umur dia muda lagi, aku banyak dosa. Ialah aku tidak baik. Mari kanak-kanak, Allahu Akbar, kanak-kanak lebih baik pada aku, dia tidak ada dosa lagi kerana tidak mukallaf lagi.
Itu cara yang diajar oleh Islam dalam berhadapan menanggapi orang lain. Kita selalu tidak baik dan orang lain lebih baik. Walaupun kita ni orang sanjung-sanjung, kita disanjung-sanjung jadi ketua orang ke apa, kita tetap tidak baik. Kita cari sudut pemikiran yang mengatakan kita tidak lebih, orang lain yang lebih. Datang orang yang amal soleh banyak, dia lebih baik kerana dia banyak amal soleh daripada kita. Datang orang yang bermaksiat, kata dia lebih baik pada aku kalau dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, dia lebih baik pada aku. Jadi mungkin satu masa dia akan bertaubat, dia lebih baik pada aku kerana dia bertaubat. Nasuhah menyebabkan dia lebih baik. Aku yang sentiasa tidak buat maksiat ni, aku tidak bertaubat dengan sebenar-benar. Jadi kita pusing. Cara berfikir kita, orang lain lebih baik. Datang orang Islam, baik orang Islam. Datang orang kafir, baik juga. Kerana kalau dia masuk Islam, dia akan diterima dan Allah tak akan merendai dia. Mungkin dia akan masuk surga. Aku yang Islam ni beramal tidak ikhlas, tidak sempurna. Itu kita kena rendahkan diri kita. Itu cara kita berfikir dalam kehidupan kita. Dan tu melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Banyak menderma, banyak beribadah, banyak berzikir, qiyamul lail apa semua perlu dilupakan. Dan tambahkan yang baru. Yang lama itu dilupakan. Itu dilupakan. Kemudian, itulah orang yang bahagia. Dia tidak mengira kebaikan dia. Yang ketiga, iaitu dalam urusan agama, dia melihat yang lebih tinggi. Iaitu dia melihat orang yang lebih baik pada dia. Dari segi ibadah, taat. Dan dia cuba berusaha untuk mencapai sebetulnya orang lain yang lebih tinggi daripada dalam bidang agama, dalam perkara agama. Orang lain yang rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin belajar. Jadi aku nak tiru dia. Tengok orang yang lebih. Jangan tengok orang yang rendah dalam agama. Sudah. Kalau tengok yang rendah, aku lebih baik pada dia. Sudahlah, aku tak payah pergi lah. Aku ada belajar dah. Jadi dia berasa lebih baik. Aku dah jauh dah. Jadi kita melihat orang lebih baik, lebih rendah pada kita dari segi agama. Jadi itu tidak betul. Cara kita melihat orang yang lebih baik pada kita, sebab itu kita kena ada guru-guru yang soleh, yang mursyid, yang arif, yang mana dia dapat menasihat kita dalam perkara yang lebih baik. Dan kita boleh tiru akhlak dia. Itu adalah urusan agama. Kita kena tengok orang yang lebih. Jangan tengok orang yang sebaya dengan kita atau kurang pada kita. Tengok orang kurang pada kita, kita rasa molek pada orang tu. Tapi kalau kita tengok orang yang lebih baik pada kita, maka kita akan rasa kita rendah dan kita berusaha meningkatkan agama kita. Dari segi ibadah dan ketaatan, kecintaan pada agama dan pada Allah dan Rasul. Kemudian yang keempat, orang yang bahagia, iaitu dalam urusan dunia, dia melihat orang yang lebih rendah pada dia. Dalam urusan dunia, seperti dari segi pemilikan harta ke, dari segi apa-apa, tengok orang yang lebih rendah pada kita. Supaya kita jadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah aku ada umur, orang lain tak ada umur. Ataupun alhamdulillah aku duduk sekarang ni senang dah, orang lain susah lagi pada aku. Jadi sentiasa kita, alhamdulillah aku dapat macam ni, orang lain teruk lagi. Jadi kalau sakit pun alhamdulillah sakit sekarang ni, orang lain teruk lagi. Kita banding dengan orang lebih teruk. Lebih teruk ataupun lebih dahsyat daripada kita dalam urusan dunia. Supaya kita jadi bersyukur. Sebabnya kita tidak boleh lebih dan berkurang daripada apa yang ditetapkan. Dunia kita ni kita tidak boleh lebih dan tidak boleh berkurang dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada azali lagi. Kita akan mendapat apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Orang lain pun akan dapat apa yang Allah Ta'ala tetap untuk dia. Jadi apabila kita nak membanding urusan dunia ni, sepatutnya tak payah banding, kita bersyukur. Tapi kita sentiasa nak membanding manusia ni kan. Tapi tak kena kalau kita membanding dengan orang lebih pada kita. Apabila kita banding pada orang lebih pada kita, kita tak puas hati. Kawan kita naik pangkat, kita kenapa tak naik pangkat? Maka kita tak puas hati. Sedangkan kita pangkat tinggi dah, cuma kawan tu naik satu tangga lebih tinggi pada kita, tak puas hati dah kita.
Jadi apabila kita melihat orang lebih tinggi. Tapi kalau kita tengok orang lebih bawah, yang tak pernah naik pangkat lagi dia, Allah, lama dah, puluh-puluh tahun dah bekerja tak naik pangkat. Jadi apabila kita melihat yang lebih tinggi, cara melihat itu ialah cara yang bukan orang bahagia. Dia akan jadi gelisah. Walaupun dia tinggi dah. Contoh. Contoh ada orang tu, dia ada kereta, baru dah kereta dia. Tiba-tiba, kawan dia beli kereta lebih baru dan model yang baru. Jadi, tak puas hati dia. Kawan dia beli model baru. Maka dia pun tidak bersyukur. Dia tak tengok pada orang lebih bawah pada dia. Dia kawan dia yang lain. Dia kata pakai second lama dah. Jadi dia pun terpaksa buat tindakan untuk menyamuk kedudukan yang kawan yang lebih tinggi tadi. Dengan buat tindakan-tindakan yang membebankan dia balik. Itu dalam urusan dunia. Orang yang bahagia ialah orang yang melihat orang yang lebih rendah pada dia. Ajarlah pada anak-anak kita supaya bersyukur. Kerana ini penting. Kerana kehidupan zaman moden ini, orang berlumba-lumba kan. Jadi berlumba-lumba itu, orang itu susah dalam perlumbaan dia. Kerana jiwa dia tidak tenang. Tapi bagi orang yang bersyukur, dia tidak berlumba-lumba, dia mendapat dan dia bersyukur. Dia boleh bersyukur sebab dia memandang orang yang bawah pada dia. Kalau orang tengok atas pada dia, tidak bersyukur. Syukur tu artinya menerima seadanya yang Allah Ta'ala bagi dan melihat semua itu daripada Allah. Jadi dah. Jadi 4 tip ni sangat penting lah. Begitulah lawan dia orang celaka, iaitu orang yang lupa pada dosa dia, orang celaka. Tidak bertaubat, tidak istighfar dengan dosa-dosa yang lalu. Yang kedua, dia mengenang kebaikannya masa lalu. Duk tunjuk kebaikan masa lalu. Jadi sedangkan hidup ni berubah. Dan hidup ni terus bergerak ke depan. Kebaikan masa lalu tidak memberi apa-apa manfaat untuk kita. Kalau kita duduk bangga-bangga, menyebabkan kita tidak mengambil kebaikan daripada dia, untuk mengenang saja sebagai nostalgia, tidak boleh. Jadi kerana setiap masa dia ada kebaikan di masa itu. Jadi kalau kita masa tua, kita duduk mengenang kebaikan kita masa muda. Sedangkan masa tua dia ada kebaikan-kebaikan yang perlu kita cipta di masa tua. Masa tua ada kebaikan yang perlu kita cipta. Masa tua. Ada orang tu lepas dia pencen, dia duduk goyang kaki dah. Sedangkan banyak tanggungjawab yang kena buat. Ada setengah. Lepas tu kita pada sahabat-sahabat ahli keluarga yang ada masa lapang banyak, perlu mencari kebaikan-kebaikan yang perlu kita buat untuk hidup kita dah hari esok. Iaitu hari mana? Hari selepas pada mati. Jadi jangan kita asyik mengenang kebaikan-kebaikan lalu. Itu memang ada dalam almari kita, dalam gambar-gambar kita, dalam album kita. Biarkan itu duduk situ. Tengok sebagai ingatan. Tapi sebenarnya untuk maju ke depan, untuk kita, kerana hidup ni dinamik, dia bergerak ke depan. Jadi kena memandang ke depan dan ciptalah kebaikan-kebaikan yang baru. Jangan duduk asyik mengenang kebaikan yang lama. Masya Allah. Tua ada apa nak boleh buat dengan tua duduk atas lembek begini? Jangan. Kebaikan lama tua lebih hebat, iaitu apabila kita boleh dekat dengan Allah. Masa muda kita sibuk dah, urusan tanggungjawab banyak, hablum minan nas dah. Tapi apabila kita tua, kita memang dari segi fizikal pun kita tak mampu dah nak aktif sana sini. Kita banyak duduk di rumah. Di situlah masa bertenang. Jadi masa bertenang ini mungkin 5 tahun, 10 tahun sebelum mati, gunalah masa tu untuk cipta kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Dah berhenti kerja dah ni. Itu berhenti kerja dengan kerajaan manusia. Sekarang ni kerja dengan kerajaan Allah. Iaitu menunaikan KPI yang Allah letak, sembahyang 5 waktu. Kalau laki-laki kena sembahyang masjid, bangun awal waktu, sembahyang subuh, membanyakkan amalan-amalan wajib dan menambah amalan-amalan sunat. Itulah kebaikan-kebaikan yang perlu kita cipta. Membaca Al-Quran, membanyakkan sedekah, membanyakkan amal ibadah yang wajib dan yang sunat, menyempurnakan yang wajib dengan meningkatkan ilmu, pengetahuan. Tidak ada sebaik-baik ibadah melainkan menuntut ilmu.
Wahai anak Adam, ada di kursi Allah Ta'ala. Tidak ada sebaik-baik ibadah mereka menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu besar, besar. Kalau kita ada masa, carilah wujudkanlah dalam hidup kita. Kalau kita mampu untuk bergerak mencari majlis ilmu, bergeraklah. Kerana majlis ilmu berbanding dengan ibadah-ibadah sunat yang lain, dia lebih utama. Ya tak? Lebih utama. Kemudian itu mana mengenang kebaikan yang lalu ni sebenarnya tidak sepatut kita buat, kerana itu bukan amalan orang yang bahagia. Itu membawa pada kecelakaan juga, kerana kita masih mengenang yang lalu dan kita tidak bergerak mewujudkan kebaikan dan kejayaan-kejayaan masa sekarang dan masa akan datang. Yang ketiga, dalam soal dunia kita kena memandang dalam soal dunia, orang yang celaka dia memandang dia lebih atas. Dia tengok orang lebih atas berjaya pada dia. Jadi dia jadi tak puas hati sama dengan pencapaian dia. Tidak boleh. Dalam soal dunia tadi, orang diajar bahawa orang yang bahagia iaitu melihat orang yang lebih bawah pada dia dalam soal dunia. Kalau kita melihat orang di atas, kita masuk orang yang celaka, orang yang tidak bahagia. Tengok orang tak puas hati sama dengan pencapaian kita, apa yang Allah Ta'ala rezekikan untuk kita. Jadi apabila kita tak puas hati, menyebabkan kita tidak berfikir positif. Tak? Jadi dalam soal dunia, pandanglah orang yang lebih rendah pada kita, jangan tengok orang yang lebih atas, sebabkan kita jadi tidak bersyukur. Kemudian yang keempat, dalam soal agama kena memandang dalam soal agama, orang yang celaka dia memandang orang yang lebih rendah pada dia. Dalam soal agama, kalau kita tengok orang yang lebih rendah pada kita, menyebabkan kita rasa cukup dah. Cukup dah. Orang tengok dia tak semayah, aku semayah. Biarlah semayah kita tu tak belajar mana-mana pun. Kita ikut orang saja. Tetapi kita rasa lebih baik kerana dia semayah. Dia semayah, orang tu tak semayah. Jadi kalau kita pandang dengan kita semayah, orang tak semayah, kita rasa baik dari kita. Tapi banyak amalan kita tu tidak sempurna. Jadi kita rasa baik. Kita kena tengok orang yang lebih atas. Kalau dia semayah, dia belajar, kita pergi belajar seperti dia. Pergi masjid. Orang pergi masjid, kita tak pergi masjid, Allah, dia boleh pergi masjid semayang. Kita pun berusaha nak pergi masjid lah. Pergi masjid kita. Pergi masjid, naik atas masjid. Duduk ujung-ujung. Bucu duduk. Duduk bucu masjid. Orang duduk sah pertama belakang, duduk isi sah pertama. Dia duduk bucu. Lepas tu dua sepuh hati dah dia. Dia pergi masjid, duduk bucu, tengok orang duduk suat sah. Untuk Imam kata, betul kasah, betul tak, rapat kasah. Dia buat lelo-lelo lebih kurang. Lepas tu dia pun isah. Dia tengok, Allah, dia tengok orang bersungguhnya nak semayang. Apa aku tak bersungguh? Dia tengok orang atas. Jangan dia tengok orang, aku boleh mari masjid dah, ada orang tak boleh mari. Jadi, dia tengok orang bawah, tak berubah dia. Jadi, apa dia tengok orang atas, Allah lah. Tu Imam suruh pergi buat sah bunga, pakai buat sah lah kau. Jadi dia kata apa aku tak boleh buat pergi. Dia pergi juga. Dia duduk dalam sah. Orang sedar semayang. Allah semayang molek lah. Lepas tu dia pun tilik kiri kanan. Orang pakar ni comel-comel pakar. Aku pun dalam mari ada. Baju pun comel ada. Tapi aku pakai t-shirt, pakai surat terik gini je. Sudah kalau aku gini. Jadi dia memandang untuk kesempurnaan. Ya pun dia ubah lah diri dia. Lepas tu pokok mari pakar ni. Dia Mekah beli banyak-banyak tak alam mari. Balik pakai seluar terik, pakai t-shirt pergi sembahyang. Jadi dia pun ubah. Esok ke tu dia pun pakai molek dah. Pakai supaya orang ramah lah orang pakai. Moga nak pergi satu tempat, kita pakai ikut sesuai dengan tempat tu. Kalau kita pergi pasar malam, pakailah sesuai dengan pasar malam lah. Kalau nak pergi tengah padan, nak gotong royong, pakailah cara gotong royong. Kalau kita nak pergi masjid, pakai cara nak pergi masjid. Jangan jadi baju tu loh. Gua gotong royong pun baju tu. Wak pergi pasar pun baju tu. Wak pergi main anak-anak pun baju tu. Nak main patah pun baju tu. Jadi tidak bagus. Tidak bagus. Nabi kata berpakaian kamu sesuai dengan tempat kamu berada.
Dia supaya orang tidak apa pelik dengan pakaian kita. Jadi dia pun ubah. Sebab dia memandai yang lebih. Dari segi agama dia pandai orang lebih. Lepas tu dia semaya pas semaya waktu tu Zuhur tu. Pakat turun berlaku. Dia pun turun juga. Lelah dia kata, lama juga orang duk semaya sunnah. Apa aku jadi gaduh nak pergi mana? Tak semaya sunnah pun aku. Jadi dia main mikir, orang duk semaya sunnah. Allah, kalau aku semaya tak ada masalah, nak tak ada gaduh mana. Dia apa? Buat semaya sunat seorang ramai orang buat. Jadi dia apa pula agama ni kita memandai orang yang lebih pada kita dari segi ibadah dan ketaatan, maka kita semakin bertambah lah kita. Makin bertambah. Ini penting ni, sebenarnya penting. Penting kerana Rasulullah SAW beritahu orang yang celaka ialah orang yang memandang segi agama dia kepada orang yang lebih rendah pada dia. Ya tak? Daripada dia. Jadi kita tidak boleh. Dari segi agama kita pandai orang yang lebih pada kita. Allah lah dia. Kak, duduk semaya sunat. Bunyi sosial ada jerit. Allah, dia boleh jerit. Aku tak boleh nak jerit. Aku rasa takut ke neraka. Tapi tak jerit dia tu. Allah, bunyi orang masa neraka sikit jerit. Jadi. Sebab tu kita kena jumpa ni orang-orang yang hati nipis. Ada kadang-kadang guru-guru dia hati dia tu nipis tak? Dia ngajar jerit. Bila ngajar tu biar air mata tu biar air mata jerit dia. Ada seorang hamba Allah tu tak? Dia sebut Nabi saja, tunduk lalu. Tu biar air mata lalu. Sebut saja pasal Nabi, jerit lalu dia. Jerit lalu. Keluar lalu dia. Jadi kita ni sebut Nabi berahana pun kerah hati kita. Hati kita kerah. Jadi dia pun main mikir Allah kerahnya aku. Jadi mana dia bergaul dengan orang yang lebih agama. Dia tu cara yang sebenar. Jangan tiru cara orang liberal sekarang ni tak. Agama caca marba. Tidak boleh. Agama ni satu yang diwarisi. Agama adalah satu warisan. Sebagaimana Nabi ajar para sahabat, itulah yang perlu dikekalkan sampai ni. Agama adalah warisan. Bukannya boleh ubah ikut zaman. Tidak dah. Jadi caranya ialah dengan menjaga disiplin ni lah. Mana apabila segi agama, kita kena memandang orang yang lebih tinggi pada kita. InsyaAllah kita akan jadi lebih baik. Kerana hidup ni, kita nak setiap saat kita lalui dalam keadaan bahagia. Nak bahagia tadi lah. Iaitu, kena ingat dosa-dosa yang lalu, beristighfar, bertaubat. Hati akan jadi tenang. Kemudian, lupakan kebaikan-kebaikan yang kita pernah buat yang dulu, menyebabkan kita tidak jadi sombong lah dengan amalan kita. Walaupun kita buat banyak kebaikan, kita tak merasakan kita kurang. Kemudian dari segi agama, kita melihat orang yang lebih tinggi, dan dari segi dunia kita melihat orang yang lebih rendah pada kita. Tidak. Baik, itu saja sebagai tazkirah pagi ini. Kita pergi sikit kepada sirah kita, iaitu perjalanan Rasulullah pulang daripada Madinah. Di Tabuk, settle dah di Tabuk. Tabuk dah settle. Sekarang ni pergerakan Rasulullah nak mobilize sahabat 30,000 orang tu. Pergerakan besar tu, 30,000 orang. Itulah kehebatan mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan pengikut dia. Dia boleh buat pergerakan dalam yang ramai. 30,000 orang bergerak tu dengan jarak yang jauh. Cuba bayangkan. Seperti mana Nabi Musa AS mobilize, dia menggerakkan 120,000 umat Bani Israel meninggalkan Mesir, melintasi Laut Merah pergi ke Palestin. Jadi itu semua tu adalah pergerakan yang diatur oleh Allah SWT, ya tak? Jadi Rasulullah SAW pulang, ya tak? Apabila masa perjalanan pulang tu macam-macam peristiwa yang berlaku. Ini kita pergi cerita lalu peristiwa ni. Di dalam perjalanan pulang berlaku beberapa peristiwa. Pada awalnya Rasulullah memberitahu pada tentera dia, kena lalu kawasan batu yang tidak punya air. Air dia sedikit. Kalau kamu sampai situ, kamu jangan minum air lagi. Jadi jangan ambil air lagi. Tunggu dia Rasulullah sampai. Tapi orang munafik ni, masalah orang munafik ni sentiasa dia tidak ikut Rasulullah, arahan Rasulullah. Jadi dia mendahului tentera, dia pas ke depan dah. Dan dia sampai dulu tempat tu. Dan dia pun ambil air.
tidak patuh. Ini timbul dah satu perkara baru, iaitu orang munafik. Jadi Nabi pun minta sahabat bawa sikit air, dia nak berwudu. Nabi pun bawa air, moga air sikit berwudu. Kemudian air itu Nabi sembah ke batu. Apabila Nabi sembah ke batu, maka keluarlah mata air yang deras. Itu mukjizat Nabi. Ini satu mukjizat. Sebab tu Rasulullah SAW, kalau kaji sirah, banyak mukjizat dia. Semua para ulama mengatakan lebih pada 1000 mukjizat Rasulullah. Dan setengah ulama mengatakan lagi 3000 lebih mukjizat Rasulullah. Banyak mukjizat Rasulullah. Mukjizat hissi. Yang dilihat oleh para sahabat. Ini salah satu mukjizat. Jadi keluar mata air. Keluar mata air yang deras. Jadi sahabat boleh manfaatkan air tadi. Jadi Nabi SAW berkata, laknat Allah ke atas mereka. Demi Allah, mereka, kalau mereka membiarkannya, nescaya dia akan menjadi sungai yang mengalir di semenanjung Arab. Tetapi mereka tidak membiarkannya. Demi Allah, kalau kamu panjang umur, kamu pasti melihat lembah ini menjadi kawasan yang paling subur. Itu. Dalam perjalanan pulang, ada seorang sahabat bernama Abu Raham. Ini cerita Abu Raham. Abu Raham ni, sahabat ni, dia langgar utah Nabi. Sehingga kena kaki Nabi dan luka kaki Nabi. Abu Raham. Sebenarnya dia tertidur. Jadi dia terlanggar utah Nabi. Jadi terkena kaki Nabi. Jadi Nabi pun bedah dia lah. Bedah dengan rotan. Supaya dia sedar daripada tidur. Dia tertidur. Mungkin kenderaan dia tu terlanggar kenderaan Nabi. Jadi 2 kali dia terlanggar kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun berasa takut. Apabila dia sedar tu, dia berasa takut. Takut ke Nabi. Takut mana? Takut turun wahyu kena pada dia. Jadi dia berasa takut. Cepat-cepat dia pergi kat kambing. Dia duduk jaga kambing. Apabila tentera Islam berhenti rehat, dia pun dia takut kerana dia menyakiti Nabi SAW. Dia takut turun ayat Al-Quran. Jadi apabila dia pulang daripada menggembala kambing tu, dia dapati Nabi duduk cari dia. Nabi duduk cari dia sebenarnya. Kemudian Nabi SAW berjumpa dengan dia. Nabi SAW berkata, wahai Abu Raham, kamu menyakiti aku, kamu melukakan kaki aku. Dia pun kata, aku minta maaf, begini-begini. Dia kata daripada Nabi SAW, dan minta ampunlah dia, dan minta Allah ampunkan dia untuk dia. Jadi Nabi SAW kata pada dia, aku memukul kamu dengan rotan. Sekarang ni mau ambil rotan ni, pukul aku pula. Jadi Nabi nak ajar dia. Bukan nak ajar dia saja, ajar umat dia. Peristiwa-peristiwa berlaku dalam hidup Nabi adalah syariat. Aku teringat apa yang berlaku hidup Nabi. Nabi maksum. Apa yang Nabi berlaku pada Nabi, kalau kita nampak melanggar peraturan sikit, itu sebenarnya untuk pengajaran. Jadi apabila Rasulullah pun beri rotan tu, suruh dia pukul Rasulullah. Jadi aku memukul kamu dengan rotan, jadi sekarang ambillah rotan, pukul aku semula. Sebab apa? Kamu melanggar aku tidak sengaja. Melanggar aku tak sengaja, mu tidur masa tu. Tetapi aku pukulmu dengan sengaja. Jadi Nabi pun nak ajar mana nak kena apa? Kalau nak balas-balas lah. Ambillah rotan dia, pukul dia. Jadi Abu Raham kata, tidak sekali-kali wahai pesuruh Allah, rotan ni untukmu. Tak ada. Jadi dia tak sibalah. Dia tak sibalah. Jadi Nabi pun perintah pada sahabat, beri sedikit wan dan beberapa ekor kambing. Beri kambing ke dia, Abu Raham. Jadi Abu Raham berkata, inilah harta pertama aku dalam hidup aku peroleh. Selama ni aku tak ada harta, dia kata. Sejak daripada itu aku melihat keberkatan harta yang Nabi beri. Ini mukjizat pula. Mukjizat yang lain pula. Jadi apabila harta Nabi beri, dia jadi berkat harta dia. Dia berasa keberkatan berlaku pada harta pemberian Nabi SAW. Kemudian Muhammad bertanya kepada Abu Raham, siapa yang tidak mengikut dalam tentera ini? Jadi dia beri maklumat. Dia tanya sahabat Abu Raham, siapa sahabat kita tak masuk dalam tidak ikut rombongan ke Tabuk ni? Cek lah. Kira lah berapa orang. Jadi dia pun hoyak. So dia hoyak. Dia menyebut nama kepada Nabi SAW.
Siapa hak tidak ikut pada Tabuk. Dia segi sahabat-sahabat dia. Jadi ada di kalangannya ialah orang Muhajirin, ada orang Ansar. Jadi Nabi sedih lah. Apabila dia cerita tu Nabi sedih. Apabila royak nama orang ni, nama orang ni. Yang paling Nabi sedih siapa? Paling Nabi sedih. Yang Nabi SAW sedih iaitu sahabat daripada Muhajirin, Ansar serta keturunan Ghafat dan Aslam. Nabi pun menyatakan teguran dia lah. Teguran. Melalui orang-orang tertentu ke atas para sahabat yang tidak menyertai Tabuk. Jadi orang tahu. Belum Nabi sapa ke Madinah tu orang tahu dah Nabi tak suka gila orang yang tak ikut ni. Hak tak ikut tanpa syar'i lah. Ada. Baik. Pada satu malam berlaku dalam perjalanan balik tu seorang sahabat nama Abdullah Zulbujadai. Zulbujadai meninggal dunia dan dia diurus oleh Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi dia berlaku seorang sahabat meninggal dunia dalam perjalanan tu, maka diurus dan Rasulullah SAW berdoa untuk Abdullah Zulbujadai, seorang sahabat yang hebat ni. Ya Allah, aku redha dengannya. Nabi SAW kata, maka engkau redakanlah dia. Aku redha. Dan Nabi doa khusyuk. Allahu Akbar. Ini kita nak ni lah. Hidup zaman Nabi doa kita. Kita meninggal dunia, Nabi doa pada kita. Jadi sahabat ni dapat. Ya Allah, aku redha dengannya. Maka engkau redakanlah dia. Nabi redha. Allahu Akbar. Jadi Abdullah Zulbujadain meninggal dunia, semua hartanya sejarahnya Abdullah ni bapa dia dipanggil Zulbujadain. Sebab apa? Sebab dia tinggal semua harta dia masa nak hijrah ke Madinah. Dia duduk Mekah bersama Nabi SAW. Apabila Nabi hijrah, dia hijrah, dia tinggal semua harta dia. Dia bawa iaitu kain selimut. Selah kain selimut dia pakai. Dia selimut tubuh dia. Kain selimut dinamakan bujat. Bujat. Jadi kain itu apabila sampai tengah jalan dia sejuk. Dia buka dua. Satu dia pakai sebagai apa? Pakai bawah, satu lagi dia buat selimut. Jadi satu dia jadikan baju buat selimut. Iaitu dia panggil Zulbujadai. Jadi gelaran dia. Jadi dia wafat. Itu satu peristiwa dalam perjalanan. Banyak peristiwa. Baik, kemudian terus berjalan. Kemudian sampai satu kawasan tempat tinggi. Kawasan tempat tinggi, Nabi macam mana? Masa tu Nabi bertindak nak semok tentera dia pun naik tempat tinggi. Naik atas batu tinggi ke, tempat tinggi ke. Nabi boleh tengoklah pergerakan tentera dia berjalan balik tadi. Jadi beliau segera mendahului tentera dan naik tempat tinggi. Pergi ke depan, dia pun naik tempat tinggi. Jadi masa tu tak ada orang lah ikut. Kecuali dua orang saja ikut Nabi, iaitu sahabat Abu Zar, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Uzaifah radhiyallahu anhu. Masing-masing menunggang unta bersama Rasulullah SAW. Naik ke tempat tinggi, nak tunggu tentera itu mari nak tengok Nabi nak semok tentera tadi. Jadi pembahasan tentera berada dalam disiplin yang rapi. Nabi memerhati tentera melalui di bawah. Rupa-rupanya ada 14 orang. Satu riwayatnya 12 orang. Ada itu nak 14 orang munafik. Rupa-rupanya orang munafik ni dia nak ambil kesempatan, dia nak bunuh Nabi. Inilah pergerakan orang munafik. Tadi sudah peristiwa tadi. Dia pergi ambil air awak. Dan ini dia nak rancang nak bunuh Nabi. Macam mana? Apabila Nabi duduk tempat tinggi tu, dia nak pergi tolak Nabi. 14 orang ni pakat nak naik pergi tolak Nabi supaya Nabi jatuh. Jadi Nabi dah dapat maklumat tu. Nabi tahu. Apabila naik Nabi duduk atas tu, Nabi sangat marah. Mukanya berubah. Itu Sayyidina Abu Zar dan Abu Uzaifah melihat Nabi memang berubah. Jadi Nabi mereka nampak Nabi sangat marah dan sikap mereka itu jelas pada muka dia. Jadi Uzaifah melihat kemarahan jelas pada muka Nabi. Dia pun pergi cari hok 14 tadi. Dia tak sampai atas lagi hok 14 orang ni. Tak sampai atas lagi. Dia pun Uzaifah pergi lebih awal.
Masa tu Uzaifah bawa lembing. So, bawa tombok kecil. Jadi dia nampak Uzaifah gitu, dia pun lari lagi. 14 orang ni. Jadi Uzaifah cek dia. Dia daripada keturunan mana. Walaupun dia tutup muka. Jadi, apabila dia pun lari, Uzaifah pun balik pada Nabi. Duduk di tempat tinggi. Nabi SAW bertanya, adakah kamu tahu apa yang mereka nak buat? Kamu tahu tak dia mari nak buat apa dia? Mereka mahu menolak aku supaya aku jatuh daripada tempat tinggi. Mereka mahu membunuh aku. Kata dengan Rasulullah SAW pada Uzaifah. 14 orang mari tu dia nak bunuh aku sebenarnya. Jadi Rasulullah tahu dah. Jadi Rasulullah bertanya, mu kenal tak 14 orang tu? Uzaifah kata, Abu Uzaifah radhiyallahu anhu kata, aku tidak mengenali dia sebab dia buku muka. Jadi aku memberitahu Muhammad, mereka semua berselubung menutup muka. Jadi aku dapat mengenali suku dia, cara kuda dia bergerak tu. Sampai sini dia baca. Cara kuda bergerak tu aku tahu suku daripada suku mana. Jadi Nabi SAW beritahu pada Uzaifah, aku tahu seorang. Dia sebut nama seorang. Sebab tu Abu Uzaifah ni, dia ada maklumat orang munafik. Siapa dia orang munafik di Madinah tu dia tahu. Sebab Nabi cerita pada dia seorang nama. Nabi SAW memberitahu mereka tu, si Polan tu adalah orang munafik yang nak bunuh dia tadi. Maka Nabi menamakan mereka seorang demi seorang. Jadi Abu Uzaifah radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, adakah kita perlu memberitahu keluarga mereka supaya keluarga mereka membunuh setiap orang yang nak mari bunuh Rasulullah? Sebab niat nak membunuh ni dia kena balas, ada dihukum. Dia perkiraan Abu Huzaifah lah. Tapi Nabi tak benar. Sebabnya orang tak tahu bahawa dia ni orang munafik. Orang semua tahu bahawa dia orang Islam. Jadi Nabi kata, Nabi tak benar. Takut orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Sebab orang tahu semua yang pergi berperang itu semua sahabat Nabi. Jadi apabila Uzaifah ni pun, jadi Uzaifah hanya tahu rahsia sajalah. Dia tahu rahsia orang munafik. Setiap orang dia tahu. Tapi dia tak boleh nak beritahu. Sebab Rasulullah tak benar. Jadi para sahabat lain yang tak ada masa tu, dia hanya Abu Zar saja bersama Nabi cerita. Jadi sahabat lain tak tahu siapa yang munafik. Jadi sahabat-sahabat ni, apabila Rasulullah meninggal dunia, berlaku kematian di kalangan orang Islam di Madinah tu, dia tengok pada Abu Uzaifah. Kalau Uzaifah ni pergi semaya-maya, dia pergi. Para sahabat, terutama Sayyidina Umar, dia perhati sangat. Kalau Uzaifah tak pergi, dia tak pergi. Takut pergi semaya-maya orang munafik. Jadi selepas Nabi meninggal dunia, apabila berlaku kematian di kalangan para sahabat menunggu Abu Uzaifah. Apabila dia tidak menyembayangkan mayat tersebut, tahulah mereka itu, orang itu adalah orang munafik yang disebut oleh Nabi SAW kepadanya. Begitulah kisah dalam perjalanan. Jadi beberapa kisah orang munafik. Dan kuliah besok kita tumpu kepada macam mana Rasulullah mengarahkan satu masjid yang didirikan oleh orang munafik, iaitu Masjid Dirar. Masjid Dirar ni disebut oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran, ayat At-Taubah ayat 107 hingga 109. Jadi untuk mengakhiri kuliah ni, kita baca dulu ayat ni, kan kita hurai besok berdasarkan kepada kitab Profesor Hamka, kitab Azhar, tafsir Al-Azhar. Itu menarik. Profesor Hamka dia hurai panjang lebar tentang ayat 107 hingga 109. Kita akhiri dengan membaca ayat ni, kemudian kupasan tu besoklah insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita akhiri kuliah kita pagi ini sekatu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju al ma'ab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesama. Sallu ala khairin